Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi kawar. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba. Dalam 30 bulan. Banyak daripada bulan tak puasa ke atau sama ya? Average yang sama. Sama ya? Tak ada perubahan macam ni? Kok? Bulan puasa dan ada RM5 pun lepas sebab kalau setahun kan makanan murah kan. Kalau bulan puasa ni 10 lebih pun boleh jadi. Agak-agak pun teringin, air pun teringin. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Patut dia gelarkan ni sampah ataupun ni? Rasanya tak kot sebab kita puasa kita tak tahu kan benda tu masin ke manis ke. Pasal isu Azwar Ali menghina kami peniaga-peniaga pasal Ramadan ni ada satu penghinaan lah bagi kami. Sebab kami pun bukanlah nak kata baik sangat tapi penghinaan yang teruk lah. Ramadan, dalam bersaur ada pahala. Lepas tu setengah orang tu beranggapan pasal isu harga mahal lah. Bukan semua yang mereka tu yang jual benda-benda ni dengan mahal. Tengok keadaan lah. Tapi bagi saya lah berbaloi lah. Dengan harga, dengan kuantiti, dengan jenis makanan tu, dengan usaha kami peniaga-peniaga kecil ni, saya ingat berbaloi lah. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Patut ke tak patut ke? Patutnya tak patut lah kan. Kita dah puasa nak cari rezeki yang halal yang berkat Okey, benda tu mempengaruhi tak? Macam tengok sikit kan macam tak mau main macam. Mempengaruhi lah. Bila kita dah tengok benda tu sikit, kita takkan datang lah kan. Bukan semua peniaga tu. Kerana setengah orang tu jadi anggapan tu semua yang kena. Jadi bagi kami tak boleh terima lah. Kesalahan setiap jiwa.